Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Kisha Kaila binti Hasra Koizi dari Sekolah Kebahasaan Cembung, Cempris. Nombor kod sekolah saya adalah NDE 3024. Hari ini saya nak kongsikan sebuah buku yang unik, penuh dengan kisah tersembunyi dan makna yang mendalam. Pernah tak kita terfikir perpustakaan ini lebih daripada tempat pinjam buku? Ada sesuatu istimewa di setiap helaian buku. Sesuatu yang menunggu untuk ditemui. Aku dengar kat perpustakaan ada cerita yang belum diceritakan. Aku dengar kat perpustakaan ada suara yang sering didengari. Aku dengar kat perpustakaan ada sesuatu yang lebih daripada sekadar buku. Buku yang saya maksudkan ialah aku dengar kat perpustakaan ada karya King. Buku ini bukan kisah biasa. Ia kisah tentang mendengar, memahami dan menghargai suara yang sering kita abaikan. Dalam buku ini, watak utama mula melihat perpustakaan dari setiap sudut yang berbeza. Bukan hanya tempat membaca, tetapi tempat di mana setiap orang membawa cerita yang tersendiri. Ada yang mencari jawapan, ada yang cuba luahkan rasa dan ada yang hanya mahu seseorang mendengar. Dan di sinilah mesej utama buku ini. Pentingnya mendengar dengan hati. Kadang-kadang kita dengar orang bercakap, tapi kita tidak benar-benar faham apa yang mereka rasa. Kita sibuk nak beri nasihat, nak bertukar keadaan. Tapi kita lupa, mungkin mereka hanya mahu orang yang sudi mendengar. Dalam dunia nyata pun perkara ini berlaku. Pernah tak kita nampak kawan yang nampak ceria, tapi ada sesuatu yang terbuku di hati? Pernah tak kita sendiri rasa ingin luahkan sesuatu, tapi takut tiada siapa yang faham? Buku ini mengajar kita tentang perkara penting. Kadang-kadang menjadi pendengar yang baik itu lebih bermakna daripada berkata-kata. Aku dengar kat perpustakaan ada bukan hanya tentang perpustakaan, tetapi ia cerminan diri sendiri. Di dalam dunia nyata pun mempunyai suara-suara yang berbagai yang sering kita abaikan. Jadi, selepas ini, menjadilah pendengar yang lebih ikhlas. Dengan mendengar, kita dapat memberi harapan kepada seseorang. Sekian, terima kasih.